Okay, action. Action. So today we're gonna do what's in my bag list punya bag. Brand Crocodile. Crocodile. So first thing, wallet. Wallet. Payung. Umbrella. Sediakan payung sebelum hujan. Ya. Betul tumat payung. Like, okay, note. Bukan not. Ini hari tu kan aku pergi bank negara. Leaking siap. What is that? What is that? What is that? Macam lipstick. Wow. Ni lah leaking dia anjing. Yeah. Surat poem. Surat apa? Oh, alah, boleh minta baru. Surat apa tu? Bensi kijang. Tu bank negara tu bahagian Oh, lah aku ingat ke penting sangat. tak ada. Okay, kita ada. Okay, next. Ada macam-macam lipstick dalam tu. Kau Kita kena. ada lipstick Rare Beauty. Wow. Mana tengok? You bought it yourself? Yes, from Sephora. Nama dia? And then we also have wet wipes. Yes. White tu penting. As always. As always. Perfume. Tapi tak tahu kawan. Apa tu? Wow, kau ke? Very wangi. Jarang lah. Tengok. Asal tak tahu aku ini sumbat kot. Jarang spray yang tu. Aku letak sebab Oh, ni sebuah lelaki je. Okay. Next. Kita ada. Oh, aku ingat ke like something macam macam buku e-book. lanyard. So aku nampak belakang ni. IC holder. Lanyard. Apa matrix card bodoh. Metric cards. Untuk scan list nanti dah. And a big note at the back. Ada duit raya. Duit raya. A lot of duit raya. Tak keluar sampel lagi. Wow. Tak keluar sampul lagi? Bila tak? Vaseline. Vaseline. Wah, Timeforia. What code is this? Banyak betul barang. 1007. Banyak je. Aku tak pakai. So lip tint aku suka lip tint ni. It depends on Yang foto lip tint macam Kan Lipton lipstick. aku selalu use kerana Vaseline. Oh, another Timeforia. Oh, banyak sih. Banyak lah untuk banyak lipstick. Pakai ke semua? 16. Merah menyala. Itu special occasion betul tu. Another Rare Beauty. Pun sama. Banyak. Ya betul. Mesti 100. Rare Beauty mahal. Kau tahu tak? Tengok. Aku ada beli 2 kali. Aku tak tahu lah kan. Satu aku beli 2 dia punya lipstick. Satu aku beli lip dengan Cantik lah packaging dia. Lip liner. lip liner dia. Packaging dia buat macam ni sebab Ya. dia ada SLE untuk senang pegang dia kan. Oh, Selena. Selena Gomez. Tu Rare Beauty. Yeah, another Rare Beauty. This one is lipstick. Tak jenuh aku nak pegang. Warna dia, bau dia. Okay. Macam purple sikit kan. Hand sanitizer. Last one. Bear and Leaves. Ni mesti megah bukan? Like this. Ataupun ni apa? Macam purplish. Lipstick adalah salah satu benda yang susah nak cari. Ni ikut sesuai.
boleh Itu cakap. benda. Ada benda tu. Kalau aku you Watson, duduk cek-cek aku. Banyak je lipstick aku. Tapi aku cantik. Habis dah? We love Duit Raya. Dia tahun ni aku banyak dapat duit. Sekejap. Anu tak sampul. Tahun ni banyak. Tak sampul yang tak cantik. Itu sebab ni aku tak tahu. Oi yo. Aku lagi Nak bagi sedekah. Oh, jom semua hentikan penggunaan plastik sekali guna. Wah, ni cantik ni. Okay. Capybara. mak aku ni. Ini simpan dulu, comel. Euphoria. Balik kampung time mood raya. Oh, ni cantik ni. Simpan. Kau kira tak semua ni? Tak kira. Ada aku yang kira. Sedar dia lagi. Ni pun cantik tak? Aku pun yang baru-baru aku simpan. Weh, ni cantik. Bertahun-tahun dah. Yang Yombit. Wah, Yombit punya sampo pun cantik ah. Yang ambil. Punya tekstur cantik. Yang tu aku dapat juga. Ni. Ya, yang coklat. Oh. Maybank eh? Maybank eh? Belakang? Maybank eh? Total lah. Tengok. Kau follow Ayu. Aku baru tengok episod 1. Sebab follow every week. Daily apa tah ni? Cantik. Aku tengok ongoing. Aku Ini tak suka biasa. ongoing, tapi ini memang aku. Biasa. Weh, ni macam banyak eh. Memang step sama. Ini. Oh, ini cantik. Hari ni lah. Hari ni lah. Ini cantik. Sebab dia 12 episod je. Cantik. Tapi selalunya dia takkan bau. Weh, Redo Dental. Cantik sih. Wah, ni. Kenapa kalau dia lain? Power dia. Oh. Nine phone. Kau tak Samsung ke Nine? Oh. Billion Dah habis list dah keluar. Pantai Timur. Itu pun sampai waktu dia baru keluar. Ini pun lawa lah. Asal dia daun ni bayi santau. Tu bapak aku bagi tu. Ni. 12 episod. Kalau bapak bagi mesti banyak ni. Kuat lah. Tebal tak? Tebal tak? Tak, tapi kalau tak tebal pun mana tahu 100 keping ke. Sebab bapak kandung aku bagi. Mak aku bagi dah. Tak ingat lagi. Yue, Yute. Tak ingat. Yute apa Yute? Oh, Yute ni apa brand? Brand tu Cantik-cantik kat sini. Aku simpan tu. Penuh satu kotak. Cantik. Walaupun ada 2, 3, 4 yang cantik aku simpan sama. dah kahwin dan ada anak. Cakap belum bagi je lah, najak lagi kan. Kau tak masuk, kau tak buka zip. Ada zip lah. Zip ada. Ada apa? Macam ni. Yes. So receipt. Tu zip depan tak buka lagi. Lepas tu ada pen. Sekarang kosong. Pen tu penting. Ni si hari tu kos tu yang korang duk kata nak bayar. Ah, Cepat. Aku cepat. Dah halang-halang dah. Kira cepat. Without emotions,
Yang kau punya apa? Bye-bye.